Charge smartphone korang like a boss. So guys, dengan wireless charger ni, korang boleh charge korang punya smartphone dengan lebih mudah. So, korang letak je dekat meja pejabat korang dan korang just boleh letak korang punya smartphone dekat sini dan biarkan dia charge sampai penuh. Dan dengan wireless charging ni, mudah lah guys. Korang boleh angkat bila-bila masa tanpa ada wire. Dan untuk smartphone ni pula, dia tak ada wireless charging tapi aku gunakan device ni untuk aku convertkan dia sebagai wireless. So guys, untuk produk ni, dekat product description TikTok, dia cakap dia support sehingga 15 watt wireless charging. Tempat cucuk kabel dia dekat bahagian belakang macam ni. So, dekat sini dia ada lampu warna merah dan juga warna biru lah yang korang tak boleh nampak. Kemudian, dekat bahagian depan dia memang simple macam ni je guys. So, bentuk dia ni memang mirip sangat dengan kerusi guys. Memang nampak elegan, nampak style bila korang letak je benda ni dekat office korang. So guys, berminat, klik beg kuning di bawah.